yang yang kelike ya Allah akan karena kaya lagi ya mungkin yang kelike menantu nyan kuat ada kalian anak gop padum rame orangnya anak-anak yang dipejak kulai ron watai kajet ke urang watai kai kerja niku memang hanya itu rile maya hanya itu rile pakon karena sibuk dengan kerja sibuk dengan peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Syukur kepada Allah di malam yang mubahagia reanya getanya kata musapat di tempat yang mulianya dan kepada Allah bernebi berkah di Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah petuk sampai ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah singa ura akhirat di getanya bermerumpuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mu'tabar yang tamlaka ba Allah wujud lampu kepada kitanya, penerang dalam hidup kitanya. Takzim penghormatan kamu istimewa kepada Tunku Gisyik dan perangkat Kampung Baru. Takzim penghormatan kamu kepada Tunku Imam dan Imam Syekh. Takzim penghormatan kamu seluruh duhapun duhalapan, ketua pemuda dan unsur kepemudaan. Takzim penghormatan kamu istimewa kepada Abah pimpinan Balai Pengajian Babul Muttaqin beserta Ummi. Tamlaka ba Allah Abah dan Ummi berpanjang umur berkah rezeki insyaallah baik berkubur kita jaban Bandung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istimewa kepada seluruh wali santriwan dan santriwati dan seluruh santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hai, yang baik karu. Punya aju. Ya tengah jauh. Yang baik karu. jadi ni Abah pimpinan dayah bertegak. Dan ni aku tu Harun dengan anak gom yang nampu ni. Hidung saya ajak dakwah babak pesantren babak dayah babak balik. Ni hari pergi awal. Tuhan ni gara-gara awak ya. Mak haji makin muda, ayah haji makin muda, idanyo tak kubur anak orang makin tuha di. Lebih tu dah hana-hana betul dia awal. Hari bunuh kalau 4 je idanyo belum bunuh. Awak pandai kah? Tak ku ambul. Awak pandai dia yang belum. Belum tanya pakai baju urusan kah? Hari dia punya jauh. Memang menang dengan anak ni berbuka roh. Dah, ni ingin nak. Nyo malamnyo hana trip apa apa. Hadiah cukup le, belum tuan hana trip siat nanti. Loan pribadi home draw ni. Anak ni dia maju. Nanti 25,000 agam 25,000 ani ini. Siro luncuk dua ro agam kaboh hidang kaboh. Tapi yang keim, yang karu-karunya hana. Hai, emang loan pribadi kalau kemah
lon pribadi iri dan berdebatih menyatakannya berarti itu kita nyoban bandung iri ketika di rumah kitanya na anak buat kepegah bunuh sekitar 80 orang jamun tingkat lon nyobek je kesombong jamun tingkat lon wate banjir bandang di Sabah Gampung di Jawa Barat rumah hancur, kedai hancur, tempat usaha hancur, yang tinggal kokoh tagai, yang nak tudang tagai kabah rumah. Dicek-cek ternyata rumahnya tempat kesemubut anak ni cucut. Nyobek jinon, entuklah, lelep doh ke baru kata kandang. Jadi kalau rumah yang mencahayati Allah di rumahnya dengku agak malap lampu dengku bak manusia agak malap bak Allah terang rumah-rumah tanya yang hana anak ni pun bahkan anak doh dari hujak bak Allah yang udep TV 20 jam yang udep radio 20 jam terang lampu bahkan na lampu luar dalam tapudin ikut Allah support dengku yang ada pakai baca Quran. Yang berjujur dah pegang. Noh nak bela-bela, berjujur dah pegang. Ilung hawa dan iri tu lagi yon. Anak ni rok kena ya apa tu? Kiban berkat rumah. Yang pegang ditanya rumah, elok tunggu sampai-sampai kendawang lako. Tuhan dawang, lako tadi buat, rumah tadi buat. Anak ni tidak bagus dia buat handawang. Dia nak kemah. Nya panjang pada terdupu untuk 10 20 tahun yang akan datang jadi kalau keadaan beda memang apa berat buatnya berat buat Tuhan golong yang ni jadi kalau mereka maaf Tuhan macam model anak ni macam gaya anak ni dengan prinsip masing-masing dengan gaya masing-masing ijak kena rumah kita membuat sampai poh di kulu mempikiran dulu membuat maka tiga-tiga kadang-kadang pakat dengku-dengku jamun gurai-gurai jamun igotnya mbak jaro gawe saya ke fikir tetap tepung hidung lega sama ayat buat kenampo tetap payah tepung lainnya lu kalau kayak pegak macam-macam rumah gepah lako dalam penjara ayah gepah anu ayah dalam penjara mak poh anu mak dalam penjara iyalah dulu dia ai kini kalian kibat long guru SMA kini kalian kiban batat anak mil lewat yon kiban ulak-ulak anak mil kini kalian SMA ilong lu ngajar by SMA 15 tahun kali. Acin kalan kipan ulak-ulak ni bila-bila. Nah beda dengan tanya lama. Beda. Tanya batat hana ulak-ulak. Anu bila-bila lu batat utama hana ulak-ulak. Hai, jamun tanya batat aja piruko. Batat dadu lambak beria. Betul. Jamun dadu piruko, kamu piruko jamun. Musom-musom. Jino agama. Jamun menyata piruko guru busi berat lu. Punya jina bagi si lagi rukuk. Si rukuk di balik. Rukuk balung dah nampu nak peng belum. Alah kuan nak peng, kok le peng kampung tak tebak noleh. Bagi si lagi rukuk. Dari yo, lagi mah. Maka lu pegang. Ikannya payah berkeluh ke pendidikan. Acin kala. Apabila getanya singa anak getanya hana betli. Anak getanya hana temen ilmu akhirat li. Anak getanya hana teling agama. Ilung pegah abah lagi nan, punya pengen haji hukum ilung. Bunuh bisi ke pegah abah ilung bunuh. Pakai dua-dua lepas jauh, pakai mah bagi bisi. Bunuh ke abah ilung. Tunggu, dia pegah masalah syib betul. Masalah syib dia pegah. Long pegah hai pagi syib, hana payah dah pegah ke dia masalah syib.
Menya memang anak niat yang nasyid yang hanayak good hanayak gula, hanai di agama, ada tajak kenan tatro meja-meja tengah elom syid dipakon ulai laulai hana agama, lam ati hana iman, tetap ini nasyid. Udah grok-grok masalah syid. Tapi anak niat yang kaidah good, anak minta pendidikan, anak minta diituri Allah, anak minta diituri Nabi. Nah agama lam ati, ada tayu men, hai men, pakon karena dia kuat dunia akhir hari. Udah ni. Yang pasti awak nasyid. Ni habis sekalian yang aku boleh adalah maka haji ni kalam. Tadi haji tu kalau ilmu yang apa jangan Pakai mic nyo. Pakai nunggu. Ni lagi mah apa? Cek perut ni. Ni bukan haji dulu dah boleh. Buyong. Ada kau kau. Ya, ilmu perlu pakai mic begon. Pakai nunggu. Nyo kadua bulan setengah tiap malam. Bulan sanyo kalau menapri malam Jumat nyo sebagai April malam bulan sanyo. Maka itu pegang menyomik hanagat. Nyo raya agaku, raya aku. Lagi dia kumo. Dia cupit hanagat buat ini kan. Tanya baik ni apa ni. Itu bukan haju. Hai kau ajar dia pak balai-balai tu menyomik aja cocok. Hai. Nekalan punya hana but le tengok. Nekalan pu kejadian anak min hakim jak le balik. Anak min hakim jak le udaya. Acin jalan punya urang hanali agama dalam kampung. Bagi dah pernah dulu. 10 tahun yang akan datang. 15 tahun muka dulu. Acin jalan keadaan nangrau dia. Yang pun akan terjadi. Apabila rumah pun anak jak li. Ubale anak to li. Nyala kemah, bunuh kaki singgung di pagi si. Kaki singgung di pagi si matalah jak umlata. Yang pagi si dah kemah pak pagi si. Yang ke kampung Ron mendem, ada kampung kau menanji. Yang tenang mendem. Dia fikir, oh dengku, kampung kamu mendem hana urung tuha. Oh kan, ada kampung kau hana jakli. Yang ibu-ibu hana liya abul bapak-bapak. Tapi mereka banding ibu-ibu bapak-bapak ramai ibu-ibu. Betul. Malamnya macam. Anak dumno, epat mak. Pertanyaan lung ho ayah. Tapi lu bayang pun aku yang punya ramai janda. Kok mak saja-saja hana ayah. Epak coba deh je, pakai kerja karena naunangan kanduri ni hana jangan mengejar api. Pakai mahal. Nya seakan-akan dia urung si menol urung si agam. Hana pelai lu. Keun dia ni ayah. Nanti malam mulut badai ayah nak ceramah. Ejak mah mendem. Ayah, elok menyajir ayah draw-draw menjak. Dah nyanyi nikah nampu biuruh dong. Jangan mak mentang tip. Bukti tu ku. Menyan salah ni di rumah pula. Tahu mesti tetap mak ayah. Kadu mana? Suami ho ibu. Kerana agak minta belanja. Apa kerana kerja? Kerana tak baju balu. Kanya penting nak pegang dalam koron. Kalau lu macam nopu, cina lagi yang ngelakau beli sih. Mana yang pegang menang? Anak genik nali rumah. Pakat dia urus siaga. Survei membuktikan. Kakalan bilang. Anak mit yang geruh buk mak. Anak mit yang gedidik buk mak. Anak mit yang tongan mak. Hana le campur tangan ayah. Hana gedidik bu ayah. Hana gepermun bu ayah. Jarang anak banyaknya sukses. Jarang anak banyaknya dikebut. Pakat karena mak mesti food dengan manja. Yang baru bama yang hantuk saya ulama ni. Anak mit punya kabak ni ni ku. Jarang tak je kebun. Pakot. Ini ada kira adik jangan makan permen ha. Tekan rumah, tekan ni. Haju dengan adik. Adik dia kajak kena yang melohok untuk men haju ni jangan ni. Maka sebenarnya pendidikannya ayah dan mak sama-sama ni. Ya lo kalian mak mentang ayah perindro saja. Yang biar ayah kau tu. Ayah dan mak bersama-sama. Allah nunggu dan pegang mentang. Ni. Lun punya anak kegiatan tetap yang tak buat anak ni. Merumpuk menua tiga ke. Kamu keluar je. Merumpuk menua tiga ke. Katanya. Iban anak lun. Iban etna kai buat. Bukan dia tajwid. Paling kurang. Ayah dan mak bersahabat. Kalau kena punya ayah dengan mak. Punya dengan mak menoi ke anak ni. Mak. Yo. Mak. Wat. Mak dong malam anak aku abu tu. Pakan. Hai mak, untuk malam kau mak kat nah apalah.
Ilo mak kan mengajar ku apa lah? Ida kaki sebelah. Bukan bu mak. Baik kerja ke dia. Nanti kaki-kaki tu. Baik kerja ke dia. Anakku. Yang jangan mak ini. Hai mak kasih sayang. Tega seorang mak. Ya biarkan anak dan kaki sebelah. Kekun. Mungkin ke anak kemudian kaki sebelah. Si kurang belum si belah huruf. Lampu belum. Sip. Kuatai kandung. Kuatai truk baru motongku. Kali ada kaki sebelah. Kekun bu mak. Tapi punya ayah dan mak jadi kala. Nera ayah dia mengin. Dek! Nyambut! Tegas. Punya mak. Kan ayah dia. Dengan mak. Dek! Ayah dah awak pula. Ikut poin kuda mu. Dah dengan kuda masuk rumah. Ayah, tegas. Mak. Kau awak anak mak awak pula lagi. Kau dah ni. Maka ayah dengan mak selaras. Ni. Didik anak payah dua ayah dengan mak. Ayah dengan mak. Lu tinggal jamun ni anak lu matai gelah pun SD lu tarik habis hicung aku. Tubuh pok royu. Iklik ke rumah lu. Pakai kaki kan. Draw tega lagi. Ni, pakai kaki hatiku. Yang menyeret anak lu patah takut-takut. So ada menjawab. Mana anak kah? Anak lu bukan dong. Sekurang bulan 10 urut bukan dong. Ni. Kita pinaruh bukan hal. Bukan kah mudah bukan dong bukan. Lebih got anak tanya urutnya tak tarik yuk. Itu dicung prata daripada tengok hanaikan semaya. Semangat dia pegang lagi. Tapi mana ni 60. Ayah dan mak bersabar-sabar. Mengingat. Cara dengan anak ni. Nyo je long pegang, long ahli pendidikan ni. Mungkin anak-anak ibayu dari munyo ramai je SMA 2 ni. Long ahli pendidikan ni. Wakil kepala sekolah bahagian pendidikan ke sekitar 8 tahun ni. Tak tahu anak mek tu. Nak paling anak mek tu hana. Kau yang paling tu. Urus sini dia yang paling tu. Dari anak mek yang batat tu. Yang batat tu mah itu. Dia ni cara anak ni. Dekat ayah. Dek, ikah malam baru tengkukah ditegur lu. Kepegahkah karu buat rumah bud. Betul. Ayah model kecil. Mak ia mentau. Apa yang tu ku ayah itu bit. Teruk mak. Adik, betul. Kita kepegah dia ayah bunuh. Semua beli lagi ni. Ya kan, menjadi ayah tu anak mangai dan ni kata saboh ke, saboh lembut. Mana sebaliknya? Kadang kau Rina kan naik kuat-kuat pepet. Salah, namanya juga perempuan. Urina punya hanam pepet, si hana laga. Pasal laga urina karena pepet. Dong kalian urina dengan pepet tu, le baju dengan pepet. Ke semerah dua buah ayam dulu gara-gara pepet. Ke musuh dua buah raga dulu gara-gara pepet. Di rumah sang-sang menol. Punya urina hanam pepet, rumah-rumah hana hi rumah tu. Yang urina cibung pepet tu. Dengan tu di rumah tu. Lalu bila tajak na rumah tu urina kan dulu sampai tongro. Anak ni rumah. Tapi pada tajak bak rumah tu. Baru sabut beragam. Oh, aku jenis dia ke? Lagi dia urina. Aku jenis dia ke? Nah, kau menang rumah ni. Asal kau menang kau menang. Urina tu menang aku. Ya, tadi dia tahu urina tu. Urina dia menang. Hai. Lalu urina yang pepet. Adik! Dah duduk dengan syat dia. Adik! Ijak kita ni. Mana mak kadang-kadang tu? Dengan ayah banding mak pepet, ia mentah. Habis pepet mak kagak semerah ni, baru dah yang. Adik, dah. Udah, ikah dengan mak aja kah juga. Yang ni hari bangun dia cepat rumah mati itu. Benar. Yang baik benar dulu syik, saling menyalahkan. Ketika ayah pepet, ke dia mak, ini ada putra ni. Baru dua orang kamu pepet sampai-sampai, hanampu apa dia ni. Ayah dah dengar sampai-sampai. Kah, benar kaya. Ikut dia anak ni, ikut ni dah kena. Kau kena anak ni. Yes. Baik, nak sobela. Ni. Nyo anak so mi, anak dah. Nyo yang paling penting tengok mi. Hana guna harta. Tungku, ilmu nablang 2 hektar tungku. Hana guna.
Tengku, elong tanah sawit na bacut bawah kapleng tengku. Anak guna. Tengku, elong na motor tengku. Anak guna. Tengku, elong rumah kuraya. Anak guna. Yang guna tengku nang pegah anu. Leu ni pegah Nabi. Idza mata banu Adam, ketika seorang anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali heboh perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang meninggalkan bekas. Yang juk keramik masjid, yang juk semen masjid, yang juk ano masjid, angka sedekah jariah ni. Ni cok kaya tikrek ni keun ba abah, abah 4 daya long tikrek abah ni kudu ba balai nyan abah, paling kurang tengah abah dah na long li ba abah, na balai nyan, na kaya long tikrek ba balai nyan abah. Nyan ke yang sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat ni. Ai ni nyolong pegah, nyolong kemah kan bela-bela. Karena memang hendak pegah abah. Acin ni kalau kelebihan urang yang dua ke tengok. Suami isteri yang temu buat anak ron. Nyo kan anak murid kau yang tu. Mungkin ron nak jamu nak pernah nak buat kena. Nak kalau ilmu tengok cara ni pernah tengok. Kuatai pernah kau dua orangnya lah kau binonyo meninggal dua Allah ni. Selama awaknya mentau dia pernah kau selamanya niku ilmu mengalir kepada orangnya niku. Maka dalam kubur tengok awaknya terima-terima saja. Ilmu yang bermanfaat. Kalau pegang mangat haji orangnya ni. Kiawang. Mangat tu. Kena pegang. Orangnya 3 lampu weh. Ditanya malaikat. Pakai mengadai dalam tepi dah ke? Ramai orang kirim. Ramai awaknya kayak kirim je. Rupa di sampingnya nama seragamnya kirim-kirimnya. Kena melempok segai ke? Anak kau kirim terputum caranya ni. Hai. Ilmu bermanfaat mengalir selalu. Lun ceramah lagi no. Lun nak gure lun merumpok pahala. Gure lun lah merumpok pahala. Gure lun lah merumpok pahala. Gure lun lah merumpok pahala. Mengalir. Maka di danyo itu pernah kegap yang gak. Anak muda, yang anak muda itu. Contoh anak muda yang anak gak ilmu. Ijak iungan tengah hidup di samping. Ijak bangun. Anak api. Apikah nasib. Anak pernah keciknya. Dah kayak pernah. Pernah ada tu. Nama no acara kedalat, no kecok, nyo. Cika men. Perkara je, biji ke men je. Dia di men tu. Dasar orang men, dasar lam urang pernah. Maka pelihut, bapak-bapak jamu nak tinggal pernah batai bagi jaga juga. Batai jamu-jamu ada masa-masa komplit, ada jamu-jamu jaga dulu kena. Antip dengan herom batai ni. Pah lewat banggani tu. Mani wajak. Ana udah Allah tahu ya le. Apa ngam batai aja haji ke pernah. Pernah tu sehingga banggalian cara main batai tu. Hakim pernah gop. Yang pernah pun akan merumpok dasar. Yang terakhir pula waladun salihun yad'u lahu, yang mengalir pahala. Anak drone tengah je kebun. Contoh lu pegang. Mesti maklum gua Allah tengok tu. Lu jajak ceramah ku bibi ilmu yang anak maklum, maka maklum ku bibi pahala dari Allah tapi walaupun hana kunyit maklum. Maka lu pegang punya anak tu ulama tu. Ilung watai abu paluh gading. Abu tu di belah dia. Abun sama langa. Abu payah pasti. So yang senang. Contohnya yang senang ni. So yang senang. Urang syikotnya. Kita bayang punya anak tu ulama. Anak tu urang soleh. Nyo anak tu paling penting. Kemah. Tak urat samping paling, tak urat juga paling. Itanya kadang-kadang anak tu lain. Sabah pencuri. Tabah tiap kabe-kabe, tabah mengajar tu. Kipan udip dalam kubur tengah tu. Tapi anak kena limang tu. Sabah dengku, dua buah dengku, yang kelihatan jibak dayah, yang kekuat yang kahwin dengan dengku, yang kelima. Kau ni mana ada dia ni? Patem sapat di rumah. Allahu Akbar. Pagi si. Okey mah. Cim jauh pagi si. Di kampungnya pagi si, lang tabah rumah paling na rumah yang paling roh pagi si. 2 roh. Paling na, nyamunya na. Nanti kalau putra kaya bakat ron. Paling na orang bayang 2 roh dalam rumah. Kemudian ikannya anak tu 6, tanya 2, 8, 2 yang semayang, 6 anak semayang. Je kebun. Kuimu, dah kuimu. Oh, ron. Kuimu, tak kemah, menyenau orang meninggal dalam kampung. Yang lu mana kan ron? Naik ke mana buat ni? Padin percaya kampungnya ada orang meninggal anak ke mana main? Cik pula. Kan hana hai ke dah nyui. Yang dia di kamera nak ibu. Kata mah.
Dan nu ya mana mayat go pacaran meninggal ngat mana. Ya abui mu mana mayat DJ, mana mayat DJ, mana mayat DJ. Tengok buka pun mana muda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu ibu kamandi. Berarti abui mu. Ijak di muda rame-rame. Ibu kamu meninggal macam mana? Oh nak orang ke. Coba, kat mana? Oh, kat mana lah. Coba jalan ke mana? Apa ini tu? Tadi nak menang ke mana ka? Nak ibu keluar, nak ibu 7, nak ibu 10 dah. Nak ibu bunga-bunga kat orang ka. Okey, nak doa ya. Baiklah. Kaji mat. Okey, kaji mat ibu dah dah. Ya, karena hana ilmu tu. Akhir pun ikut dia dua pemuda. Gimana cara? Oh, tak apa dos dia dia. Abui mu tak apa dos dia. Abui mu hek je mana go? Abui mu mak dos dia bayar apa? Go dos dia. Itu mana mak dos dia ni? Batai leh mana ikut dengan muda. Kadu bang, luar dia mampu juga dah. Main dah go, katu hal je main. Ni yang pelai pegang putra punya hana anu kanyu hana ilmu 20 tahun akan datang ancu hana sone mendoa tu dak kemar ni anu dayo tu lek kemar ni hana bud payu kedai tu duot keplah tu kemar oh hana mau ban ni pokok tidak ada ilmu mereka tidak menjadi anak soleh maka punya anak soleh paling kudu dek ya buat jak siku belum tunggu hang kutem le jak ikula jak oman tunggu long perlai kula ngambut tunggu jak badai nah ni laki mak HBSD ya buat ni nak je kurung kah manyo kalau je kurung tu ikan baru nya tu ai ni long pegang nya nak buat ai dengar ke patah tunggu bahagia punya nak de buat dengar tanya sebab benar tu sang-sang tu tak ada binatang. Semua dah mau. Sang-sang itanya dengku, ni lagi maaf. Menya anak tiba ikula ka bangga dah habis. Anak tiba ikula bangga dah habis. Man hanya ijai ikula tu. Ya ijai ikula, tapi beg tua jak ber. Ni. Anak baik ikula tu. Bijak pula si panjang buat hanal. Ya. Iwa rumah. Tengok sakit. Dia mak. Apa mak? Okey. Bukan sakit mak. Boleh. Agar deh mak. Tengok mak kan. Bijak ngelung mak. Jadi doktor mak. Dapat kuliah ngelung Medan mak. Tengok ibu bakron mak. Nak itu. Tapi pun nanti tu ni. Idan ni tanya wadah sakit hana perlu ubat ni. Wadah sakit hana perlu impu. Wadah sakit hana perlu rumah sakit. Putra tu perlu dua. Nah ni pun. Ilung kami kalau bayi pegah mana lesut dia impuhnya. Ilung hak aku je ubat ni. Aku menggadang kadang-kadang aku je ubat. Nepolong dia rumah. Dia rumah sakit dia bawa ke rumah terus. Dia kena mati ya. Ya ni pun. Dia pegah-pegah menan kena mati. Betul nama mak roh cara-cara ke pegah-pegah mana yang kena mati. Tapi dia pegah-pegah bawanya kena mati ya. Mana dia pegah bawanya? Yang tanda-tanda ni tu. Hai kepikir rumah sakit tu. Hai kepikir kerja ubat nak kepikir impu. Tapi menyana anak yang soleh ni. Ya. Jangan. Assalamualaikum mak. Masalah mak sakit mak. Sakit mak. Kalau mak tak ada mak. Kalau orang mak sakit, mak tu sakit. Mak kerja ubat. Kerja ubat je mak. Orang salut tak kerja ubat tu. Bulunyong-bulunyong kau musuh ni. Mana musuh bulunyong tu. Tak kerja ubat. Ni kalau. Kibang mak hanya tamat tak apa jero kau baca doa biu. Kah bak dayah kena doa-doa kau berdoa bak tengku. Nya mak nah kau berdoa mak. Kau pegah tengku mak kan nak bagah pulih mak kan dia baca ayat kursi mak. Kau baca ke dia ayat kursi. Nak bagah pulih lam yasin mak yukun mak. Nak baca ke dia nak bagah pulih long ule sakit nama oh. Nyo sebelah nyo mata pun kang ada ke dia. Nyo kau ada kalau ija anak ni baca ayat kursi baca yasin tenang hati dia kata ni anak jak buat le ke lebe padum ramai orangnya anak-anak yang dipejak ikulai ro ni watai kajet ke urang watai kai kerja tu mama hanai tu rile maya hanai tu rile pakon karena sibuk dengan kerja sibuk dengan peng akemah nyo kejadian tapi anak bak buat memang hana tak kaya-kaya
Anu bakbut memang anak tak ngeri-ngeri gitu. Anu bakbut pakaian biasa-biasa macam. Tapi benda penting doa ulungnya luar biasa. Nya na bakbut anu tu bahagia tu. Ni habis sekalian. Adik, nak senang ya bud. Bejut ke anu so. Bejut kamu doa ke mak ngan a. Kia ya bud ino baca dong. Rame hai gure. Tadi yang enggak mau baik. Tapi betul ke? Nyol ke mah. Ilung letak dakwah kah? Tapi nyol beres. Nyol baju seragam, pakai pita lo. Ani inang guna yang pakai mahkota lo. Lepas tu tujuan